Pakcik Wisataruh cakap, siapa dia pula Wisataruh ni? Kerjasama BNPN ni akan untungkan Barisan Nasional. Wisata ko, tak wisata ko, pakcik dah kobat kan? Lamah kan dulu Harbi ni, nanti kita bergaduh lah balik. Lawan polisi, lawan siapa paling tak korup. Apa pun, siapa yang menang tu adalah adik atau abang sendiri. Kok UMNO menang, polisi government yang dia buat tu, dia taklah kan nak orang PAS daripada menikmati. Begitu juga kok PAS yang menang. Ni pola ayam ni. Kok PAS yang menang, dia jadi government pula. Dan dia takkan halang anak orang UMNO pula. Dan sebenar bahawa BNPN ni, usaha pakcik lawan agama Dalit Paria ni, lebih lueh. Sepatut lah. Tak adalah khabar bebas bona dah kan, tapi sepatut dia tak jadi macam bawah Pakatan Harapan ni, KDN, MC semua takut undi Harbi ni sebab mentori dia menang atas tiket undi Harbi. Kau bayangkan hadiah wang dia menang majoriti 40,000 Muslim. Gila amek, 40,000 yang lebih majoriti tu patut korek buat parlimen baru marang kedua boleh cip tanding pula. Tapi kalau kita bandingkan Anwar ni, dia menang majoriti 3,000 dalam keadaan full swing masa tu undi Harbi. Memang confirm lah kena minta maaf sebab to sobut kuil haram. Kena U-turn bila kena tompek kat Harbi. Ni sunatullah. Matematik asas manusia. Jadi kok BN ni lebih untung dari PN dalam gabungan, peduli apa cik? Tak kisah pun. Cik nak memperjuangkan batasan ni dalam keadaan seorang pendosa ataupun sekumpulan pendosa dengan suasana yang lebih kondusif. Ni masuk pakcik bertumbuk UMNO. Ni masuk pakcik di kono kopung kek PAS. Sekarang ni pakcik sokong kedua Cik tak kisah pun. Cuma kek Kelantan ni nanti ku adalah pilihan raya, pakcik akan sokong dengan mana. Adalah tu je cik. Tapi tu kemudian punya cerita. Jadi kalau kau nak tahu apakah penjelasannya, kau klik link dekat bio TT ataupun dekat profile FB ni ya.